Ayah, kenapa ayah termenung je ni? Ayah sihat tak? Ayah okey, Alhamdulillah. Lepas ni, kau tak ke mana-mana ke? Tak ke mana ya? Lepas ambil kakak, kita cadangkan nak balik kampung terus. Ayah ingat, ayah minta sangat kita jangan balik kampung dulu. Kita singgah di Kuala Selangor untuk hari dengan esok. Tapi ya, esok nak raya dah ni ya. Ayah tahu, tapi itulah ayah nak jumpa seseorang. Ayah minta sangat kita sewa rumah kat Kuala Selangor ni untuk hari dengan esok. Kita sewa dululah mana-mana rumah dekat Kuala Selangor ni. Baik ya. Terima kasih. Bye, selamat Hari Raya. Okey, dah siap. Let's go. Jom, kita balik raya. Dek, cantik tak? Dah, pakai tali pinggan terus. Kita tak balik kampung terus. Ayah nak singgah jumpa orang kejap. Baiklah. Rugilah kau buat macam ni, cantik macam ni. Kau tak terus balik. Esok kan raya. الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Abang Raya. tanya sikit. Saya nak cari Haji Said. Abang kenal tak? Haji Said nasi lemak. Betul. Cik Said nasi lemak dah tak ada kat kampung ni. Jauh sikit lah. Kalau adik nak tahu rumah dia, kalau adik nak cari juga, dia ada dekat lorong Haji Selamat. Rumah dia rumah kayu, tinggi. Dia dekat dengan ladang kelapa. Oh, dia dah pindah. Patutlah dia semalam saya cari tak jumpa. Wah. Tak apa, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Selamat Raya, Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang rumah ni petang raya tadi dia dah meninggal dunia. Allah. Tak apa. Mari kita duduk bawah rumah. Ya. Saya nak tanya, sebenarnya abang kenal ke arwah ni? Aku dah lambat. Aku kenal arwah. Tapi taklah rapat sangat dengan dia. Ya, boleh. Macam biasa. Oh, ada ayam. Okay, minta maaf, tak ada plastik. Terima kasih. Okey. Saya jual. Baik-baik kereta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nak berniaga tu. Ya. Cuba-cuba je. Masya-Allah ada rezeki. Rezeki ni ada di mana-mana. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Setiap kali aku tengok dia buka kedai, aku rasa marah. Aku rasa curiga. Kenapa kedai dia ramai yang datang membeli? Kedai aku tak ada orang. Padahal aku dengan dia berniaga sebelah menyebelah aja. Okey. Bang, nasi lemak tu bang. Bang, dia ada barang tu bang. Tak ada barang mana boleh pergi. Ya, aku salah. Memang aku salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ya. Bang, nasi lemak lagi. Ada kejap. Ada. Ada. Kalau ada bagilah 2. Uish. Kenapa tu? Entahlah. Tak tahulah pula tadi. Saya sendiri yang cedok ni masuk dalam ni. Elok tadi. Kenapa jadi Macam macam basi je. Tak apalah bang. Cancel lah. Tak jadi. tak jadi? Masuk eh. Okey. Pendinding. Itu yang diorang suruh aku tanam kat tampak perniagaan aku. Waktu itu aku betul-betul gembira. Perniagaan aku selamat. Ilmu aku itu betul-betul menjadi. Tapi apa yang telah terjadi pada arwah selepas itu? Arwah dah tak berniaga lagi. Dan aku dengar
arwah sakit. Tapi bang, dia yang meniaga dulu kat situ. Abang pula baru meniaga. Betul, betul. Aku terpaksa sebab dekat tapak itu saja yang ramai orang datang membeli. Macam mana pun waktu itu, aku kena berniaga juga. Kau tengok tu, si tua tu datang lah. Dia datang lagi tu. Tak boleh cakap elok-elok dengan orang tua ni. Bang, saya rasa dah banyak kali dah saya tegur abang yang berniaga kat sini. Sekejap saja. Sekarang benda ni semua habis, aku baliklah. Bukan masalah tu bang. Masalahnya bila abang berniaga kat sini, periuk nasi bos kita orang pun terganggu bang. Ganggu apa benda? Aku nampak ramai orang lalu orang kat sini. Myanmar ada, Bangladesh ada, Rohingya ada, Nepal pun ada. Apa masalahnya kau ni? Tak sama bang. Apa yang tak sama? Kalau korang berdua ni dengki dengan aku, cakap saja dengki. Apa bang ni? Kita orang cakap elok-elok apa? Ada kita orang tinggi suara ke? Korang berdua ni, elok-elok apa benda? Elok-elok, ha? Elok-elok apa benda? Kalau dengki dengan aku, cakap saja dengki. Aku fikir orang tua je ni. Datuk! Sekali saya datang Kau banyak cakap lagi. Dah abang nak tunggu sini, tunggu abang. Besok saya datang kalau abang ada sini bang. Memang saya angkut abang. Apa? Nak try mari sini. Esok aku tunggu kau dekat sini. Dah jomlah lah, biarlah dia tunggu sini. Sabar abang. Saya tahu abang kena berniaga. Esok abang berniaga kat sana. Kat sana kawasan kilang tu ramai. Lepas tu lihat budak-budak kilang ramai keluar. Abang berniaga dengan berniaga yang lain pun. Berniaga yang lain pun ramai kat sana. Boleh bang? Sabar ya bang. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Nak niaga susah, tak ada tempat. Bukan macam zaman sekarang ni. Dalam handphone pun boleh niaga. Apapun aku memang bersalah dengan arwah. Aku memang bersalah pada dia. Aku tak sepatutnya bersaing niaga dengan dia. Tak apa. Itu semua dah takdir. Yang berlaku sudah pun berlalu. InsyaAllah, ini semua ada hikmahnya. Abang nak berjumpa dengan arwah ke? Ya, memang itu cadangan aku. Dari tahun ke tahun, memang perkara ini selalu datang dalam diri saya. Raya kali ini aku betul-betul nak jumpa arwah. Aku betul-betul nak minta ampun, nak minta maaf pada arwah. Aku langsung tak ada niat untuk sakitkan hati sesiapa. Langsung aku tak ada niat nak sakitkan orang. Tapi sayang, aku dah terlambat. Arwah pun tak ada kena-mengena dengan kisah tadi. Dan tak ada apa yang nak dimaafkan pun. Sebab masa tu aku sendiri yang berhenti berniaga. Said? Sebab pada masa tu aku sendiri yang berhenti berniaga. Biasanya isteri aku yang siapkan barang-barang untuk berniaga. Tapi dia pun dah tak ada. Sebab itulah aku berhenti berniaga. Ya, Mokhtar. Aku masih ada. Masih hidup. Rumah ni memang rumah aku. Tapi aku tak duduk sini. Aku sewakan pada arwah. Said, sempena hari raya ni, Said, aku datang ni memang berhajat nak minta maaf dengan kau, Said. Minta ampun pada kau, Said. Said, ampunkan aku, Said. Tak apa. Said, minta maaf, Said. Tak.
Aku memang tak sengaja untuk berhasad dengki masa kita berniaga dulu, Syed. Aku tak sengaja, Syed. Aku minta maaf. Aku minta ampun, Syed. Kau datang daripada jauh. Masakan aku menolak. Syed, sekarang aku dah tak macam dulu lagi. Sekarang aku macam ini. Yang macam mana kau lihat, Syed. Tapi Syed, aku bersungguh-sungguh nak bagi tahu kau, Syed. Disebabkan kau tak berniaga dan bersaing dengan aku lagi, aku dapat besarkan anak-anak aku. Aku dapat kumpulkan duit, aku dapat bayar yuran pengajian anak-anak aku. Sampai anak aku berjaya, Syed. Alhamdulillah. Ni Syed, ni anak aku, Syed. Ini anak aku Aris. Ya. Dan seorang lagi anak aku perempuan. Aku memang berhajat sangat nak kenalkan dia orang pada insan yang membolehkan dia orang ni hidup berjaya sampai hari ini. Masya Allah, Mukhtar. Alhamdulillah, Syed. Betul aku tak sangka yang aku tak seberapa ni jadi peranan besar, asbab dalam hidup kau, keluarga kau. Tapi percayalah, Mukhtar, kalau benda ni semua tak berlaku pun, kalau kau minta tolong aku tetap tolong kau. Aku tetap akan tolong kau, Mukhtar. Sawal tahun ini Allah Ta'ala kabulkan doa aku. Allah Ta'ala kabulkan hajat aku. Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya mereka merancang, Allah juga merancang. Dan Allah lah sebaik-baik perancang. Ada hikmahnya pertemuan kita di hari raya ini. Amin. Patutlah saya rasa pelik. Setahu saya, arwah tak pernah berniaga. Tak apalah. Sempena hari raya ni, kita bermaaf-maafan dan bergembira dengan nikmat yang Allah telah beri kepada kita semua. Allah. Saya pun minta maaf, Syukur. Mukhtar. Selamat Hari Raya. Ya, selamat hari raya, Syed.